Anda tak tahu, anda baca tak faham ke apa, sebenarnya benda ni tak perlu pun. Ini secara overall je saya bagi sepintas lalu je untuk pengenalan awal tentang produk terbaru kita. Okey, keuntungan kecil ribuan kali setiap hari. Step 1, profit non-stop. Okey, Amin, terima kasih. Tolong next. Okey, jelas Okey, panduan konsultan arbitrage trial plan. Ringkasan, okey, baca sama-sama kita baca apa yang saya baca ni anda baca juga, tengok, cuba fahamkan pelan-pelan. Tak apa, pelan-pelan kayu tuan-tuan. Dia memang nak pandai satu hari tak boleh. Tak boleh. Dia tapi yang penting kita ada kemahuan. Di mana ada kemahuan, di situ ada highway. Okey, jelas. Okey, simple je. Okey, ringkasan package. Modal percubaan 100 sehingga 1000, okey. Tempoh kunci adalah 3 hari saja. Untung harian 10 ke 12%. Beza tak? Sebelum ni berapa? Yang MBV 5 ke 7%, betul? Ini 10 ke 12%. Ini company ni buat apa ni? Nak sedekah ke apa? Kan? Boleh fikir kat situ. Sebab apa sistem kita? Inilah dia beza dia arbitrage. Nanti saya akan terangkan pada next slide. Okey. Boleh nampak dekat situ 70 dan 30. Apa dia 70-30 tu? Macam biasa, macam MAV juga. Dia ada untuk anda dan untuk 30% protokol. Okey. Kapasiti kolam dia 100,000. Okey, boleh nampak 3 kelebihan utama dia. Modal balik harian dikembalikan terus dari hari. Okey. Pusingan pantas. Okey. Dan apa ni, selesai tebus, hasil lengkap dalam 3 hari. Sepatutnya sifar risiko sistem. Okey, berjalan atas enjin. Okey. No opportunity, no excuse. Apa maksud dia? Tiada peluang, tiada pelaksanaan. Itu bahasa Melayu dia lah. Maksud dia, kita punya booth kita ni, dia masuk dah siap-siap market yang ni. Kalau tak boleh, siapa yang pernah buat manual? Saya pernah buat sebelum ni manual, dia tak dapat tau. Kenapa tak dapat? Sebab dia tak dapat tembus mana pasaran yang betul-betul dapat sistem kita dapat generate income yang paling besar untuk kita. Dapat bagi high profit dekat kita. Sebab itu dia tak ni. Kadang-kadang bukanlah internet. Kadang-kadang memang sistem dah baca macam tu. AI kita ni, nampak tu robot. Kan kita synergetic robot. Okey. Okey, jelas Okey. Lepas tu pulangan 3 hari dan ni anda boleh nampaklah dekat sini ni. Ni arbitrage trial plan dah habis. Trial plan saya buat webinar tu lepas tu malam tu kan. Besok paginya ada 100,000 saja. 100,000 saja sold out tuan. Tak sampai 24 jam. Lepas tu ada yang tak alert dalam grup apa semua, yang tak buka pula platform, langsung tak dapat apa. Lepas tu ada yang tanya saya, tuan saya nak beli, masih ada lagi ke? Saya cakap dah tak ada dah. Anda boleh tengok setiap kali kita log in, kita tengok atas sebelah kanan tu ada loceng tu, itulah dia info-info terkini. Dan biasanya juga dia akan pop up terus duduk dekat depan tu. Bila kita log in je dia akan keluar iklan-iklan terbaru. Macam contoh sesi webinar saya kan muka saya duduk dalam tu kan. Okey, macam itulah juga. Info-info terkini biasanya akan ni duduk dalam tu. Jadi tolong alert. Okey, selesai pulangan 3 hari contoh Okey, ini saya bagi contoh. Contoh modal saya modal saya 1,000 okey. Hari 1 okey 100 10% 12 dapat dekat untung harian saya 12%. Okey, hari 2 300 okey 30%, dah untung pun sama. Hari ketiga 600 okey 60%. Yang ini untuk trial yang saya ulang ni ulang sepintas lalu. Yang siapa yang tak dapat sebelum ni dia memang tak akan faham. Tapi siapa yang dah dapat, dia dah dapat profit dah pun, termasuklah saya. Saya duit tak banyak. Dia boleh bermula dengan 100 je itu hari. Lepas tu yang paling maksimum 1,000. Satu orang hanya boleh beli sekali saja. Saya masa tu tak berapa nak ada duit, saya beli 300. Okey, lepas tu terus saya dapat terus. Hari pertama dia pulang terus modal sepatutnya dekat sini 10% kan. Tapi sistem kita tak dapat tak berapa nak cun lagi orang cakap. Dia bagi terus 30% tuan-tuan. Hari pertama saya tengok, kenapa boleh ada 180? 30, 60, 90. Ya, saya modal saya 300. Boleh ada 90. Rupanya admin pun akan dah announce dalam grup, dia akan pusing balik. Jadi hari pertama kita dapat dah kan? Betul kan? Tolong type siapa yang dah beli arbitrage itu hari. Dia dapat 30% dah modal. Okey, hari kedua dia dapat 10%, hari ketiga dia dapat 60%. Complete 3 hari, kita dapat dah kita punya modal kita 100% berserta dengan keuntungan kita dekat situ. Saya dapat itu dalam 60 lebih. Anda simpan dekat mana yang boleh dapat 60 lebih? Modal 300, simpan dekat mana yang boleh dapat modal 300? Untung dalam 60 lebih. Itu saja. Jadi okey, yang ini dah selesai, dah tamat, dah expired dah limit dah pun. Tak ada dah. Untung potensi 36% dalam 3 hari tuan-tuan. 36% ASB berapa? Anda simpan fixed deposit berapa? Ini memang luar biasa. Itulah saya cakap, kripto ni sebenarnya dia luas sebenarnya. Tak ada yang mustahil dalam kripto sama juga emas pun. Emas kita sekarang tengah jatuh kan. Saya tiga saya punya portfolio
Okey, sebelum ni dua. Saya lebih kepada ketuk yang pertama, yang kedua adalah emas. Okey, dan yang ketiga ni adalah synergetic. Tapi yang saya betul-betul fokus sekarang yang paling cepat, paling terpadu abad ini, era kini adalah inilah dia. Sebab apa? Harian kita boleh dapat, lepas tu kita boleh dapat mingguan. Okey. Jelas Okey. Dah selesai untuk slide ni. Okey, Amin boleh teruskan. Yang ini dah abaikan, lupakan. Ini sepintas lalu saja Yang memang trial kita 3 hari tu dah memang tak ada dah pun. Okey. Sekarang ini, jeng. Inilah sebenarnya apa ni yang kita tunggu-tunggu tapi dah tak ada dah pun. Dah habis. Nampak? Fully claim ni. 100%. Siapa yang perasan dia buka website tu ada keluar 80, mula-mula 50, 70, terus pergi 90. Tak ada 80 dah. Memang laju. Saya pun tak tahu kenapa. Sebabnya apa? Orang nampak, orang faham. Okey? Okey, boleh nampak dekat situ dah fully. Okey, habis. Terima kasih semua. Saya ucapkan kepada yang dengar itu tadi, yang betul-betul faham, yang ambil peluang terus. Dia tak tunggu dah. Okey, selesai Amin. Boleh teruskan. Okey, inilah dia panduan arbitrage kita. Okey. Dekat MEV sebenarnya sekarang ni kita belum launch. Sebab bila belum launch, untuk kita yang berada dekat Malaysia ni, kita ada pioneer penggerak. Biasa tuan-tuan, kita dalam sesi pembelajaran ni, suara saya boleh dengar Okey, terbaik. Okey, boleh. Okey, alright. Tunggu slide sekejap. Saya belum terima slide lagi. Okey, Amin boleh kongsikan balik slide. Dia memang macam tu. Kita kalau dalam sesi menuntut ilmu ni, dia memang ada banyak pancaroba. Itu normal. Alah bisa bagi saya tegal biasa. Jatuh sekali, bangkit berkali-kali. Itu je. Kena ingat nama itu kita. Apa tujuan kita? Tujuan asal kita tu. Itu saja. Simple je. Kalau dengan saya ni, mana dah ikut saya dah tak lalu dah berbuih dah mulut saya sebenarnya. Banyak sangat dah saya dah ni. Yang lama-lama ikut saya dah tahu dah. Kalau Tuan Azli tu kalau boleh dengar putus suara? Macam mana boleh putus suara Suara saya ke? Dengar tak suara saya? Okey, jelas suara saya Boleh, boleh dengar. Cuba cek pula. Takut anda tu. Okey, boleh teruskan Admin. 457 mata memandang. Terima kasih yang sudi mendengar perkongsian yang seberapa daripada lagi. Itu daripada main sedikit kesilapan kecil tu biasalah. Okey, yang penting apa yang cuba saya sampaikan pada malam ni anda dapat, lepas tu itu saja. Misi saya sebenarnya anda dah faham, anda terus tak mudah. Okey, saya teruskan dengan slide seterusnya. Okey, yang seperti mana saya cakap tadi sebelum ni MEV RM99 tapi untuk arbitrage ni adalah RM199.99. Okey, lepas tu tapi kenapa dia potong? Boleh nampak tu dia potong tu. Sebabnya apa? Sebab kita belum launch lagi. Jadi masa ni lah kita kena ambil peluang. Okey, kita kena ambil peluang sebab apa? Sebab masih free lagi. Besok kalau dah ramai komuniti besok yang lewat tu biasalah. Dia kena bayar lah, kena sewa lah booth ni. Tak tahulah saya bulanan ke ataupun sekali ke, sekali seumur hidup ke, itu daripada pihak company. Okey. Okey, jelas Yang tak dengar boleh refresh internet anda. Betul. Yang lain-lain semua dengar terang dan jelas suara saya. Saya rasa saya dah cukup kuat dah ni. Okey, terus saya teruskan dengan untung. Untung dia sebelum ni MEV 5 ke 7%, tapi untung dekat arbitrage ni okey 10 ke 12%. Okey, capacity pool terhad. Apabila penuh, package tidak lagi tersedia. Okey. Jelas Okey, baik, terima kasih. Okey, peraturan dia macam biasa juga. Tiada peluang, tiada pelaksanaan. Okey, itu peraturan dia, simple je. AI kita ni, sistem kita ni, yang arbitrage ni sama. Dia sebenarnya dia dah 2 in 1. Dia dah combine dengan MEV yang sebelum ni. Sebab itulah dia boleh bagi profit yang lagi besar. Sebabnya lagi padu, tuan-tuan dan puan. Boleh nampak dekat bawah tu Okey, boleh nampak agihan untung user dan platform. Okey, boleh nampak kat situ. Kita ada 3 package kita ada 3 saja. Untuk package terbaru untuk arbitrage ni ada 3 saja. Yang pertama dia adalah Pro One. Okey, bermula dengan untuk Pro One ni dia bermula dengan 1K sehingga 3K. Masuk K tu senang je. Saya cakap 1000 senang cakap. Okey, 1K. Okey, jelas 1K sehingga 3K. Okey.
70% untuk anda dan 30% untuk company. Okey, untuk structure. Senang cakap. Ataupun kan ditulis dekat situ apa ya? Apa perkataan dia dekat situ, kalau ni untuk platform lah kan, boleh juga. Tapi dalam tu kalau perasan sebelum ni MEV dia tulis protokol. Fahamlah, samalah tu protokol, platform, company untuk strong, untuk pergi lagi jauh, untuk to the moon. Okey, simple. Okey, yang kedua package dia Pro 2 bermula dengan 3K sampai 10K. Okey? Selesai? Okey, 80% anda akan dapat. Okey, 20% company. Okey. Lepas tu yang ketiga Pro Max. Pro Max dia bermula dengan 10K dan ke atas anda dapat 90% dan 10% untuk apa? Okey, betul. Ada yang ni untuk protokol, itu je untuk company. Simple. Okey. Contoh, okey. Saya bermula dengan 1000. Nampak sebelah kanan simulasi. Makin tinggi lah modalnya. Okey, dengar dulu. Modal bagi saya nombor 2. Anda jangan tengok modal. Anda faham dulu apa yang saya cuba sampaikan ni. Anda nak ke, anda tak nak ke, anda ada 2 pilihan. Kalau mana yang tak nak, anda pergi ambil MEV. Itu saja. Kita nak ke arah mengembang ni, memang kita kena tengok dulu. Cuba dengar dulu apa yang saya cuba sampaikan ni. Okey? Anda nak ke tak nak ke tak ada ni. Tapi mana yang dah faham? Saya cuba nak faham ke anda dulu untuk package kita yang terbaru ni. Okey. Simulasi. Contoh simulasi tu adalah contoh saya invest 1000, okey, jadual pulang modal 6 minggu. Dia akan bayar sebanyak 6 kali setiap minggu, tuan-tuan dan puan. Okey, boleh nampak pemulangan modal tu 5%. Okey, contoh modal 1000, okey, 5%, RM 50 RM50 pada minggu pertama. Okey, contoh saya join hari ni hari Jumaat kan. Contoh hari ni hari Senin saya akan dapat dah RM50. Minggu kedua saya dapat, minggu ketiga sama juga, minggu ketiga pun sama juga 5%. Okey, lepas tu minggu keempat saya dapat 10%, minggu kelima saya dapat 25% dan minggu keenam saya akan dapat 50%. Total semua sekali 100% habis dah modal saya. Saya dapat balik dah. Apa yang saya keluarkan tadi 1000 tu saya dapat balik dah. Okey, ada yang tanya 6 minggu tu berapa lama tuan? Lebih kurang 42 ke 45 hari. Itu saja. Itu senang cakap dia tempoh bertenang lah, senang cakap. Macam kita nak pergi claim insurans kan ada tempoh bertenang kan. Itu je. Senang cakap. Yang mana faham lah kan. Okey. Lepas tu 100% keuntungan itu nanti dia akan terus bayar pada sesi terakhir tu. Okey, kalau saya tak betul, admin tolong betulkan ya. Tapi ini apa yang betul-betul saya dah saya dah study tadi dah pun, saya dah tengok dah betul-betul. Lepas tu, okey, hope admin boleh clear apa ni, rasanya esok official lunch. Betul, bukan esok, memang esok lah pun. 12 1 minit malam ni, sama-sama kita nantikan. Dan lepas tu, okey, selesai ya, bab ni semua faham terang dan jelas Okey, terima kasih admin. Okey, next slide, arbitrage atomic board. Model pemulangan modal berperingkat. Tambah untung harian tinggi. Kenapa saya cakap tadi? Sebabnya sebelum ni MEV kita dah combine dengan atomic board ni. Dia dah 2 in 1, 2 plus 1. 1 plus 1. Jadi dia dah bergabung, meletup. Itu je. Okey, lesson board sama percuma sebabnya masih dalam promosi, tawaran pelancaran tak ada. Untung harian 10 ke 12%, 24 jam 7 hari seminggu. Sama juga peraturan untuk ni sama juga. Okey, dia takkan masuk mana-mana market. Okey, selagi tak power, tak padu. Dia akan masuk yang mana betul-betul high profit. Okey. Okey, sama. Ini sama juga. Saya ulang lagi sekali. Untuk Pro 1 sama, agian keuntungan pun sama. Okey, Pro 2 sama, Pro Max pun sama. Okey, boleh nampak dekat situ agian keuntungan tu 90, 10. 10 tu untuk apa? Untuk structure, untuk protokol, untuk company supaya kita boleh pergi jauh, boleh pergi long term. Okey. Okey, yang ini untuk pengembang. Okey, pengembang maksud saya leader. Anda yang boleh sekarang ni macam saya dululah. Saya ingatkan saya mula short je kan. Saya malah nak ambil pot pun benda ni. Tapi bila saya dah mula faham, bila saya tengok betul-betul apa salahnya satu benda yang baik kan. Benda yang baik, apa salahnya kalau kita cuba kongsikan manfaat. Senang je. Berkongsi manfaat tu lebih ni. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Simple je. Okey. Dah. Sebabnya apa? Benda tu akan berbalik semula kepada kita. Itu saja. Okey, lepas tu ganjaran untuk yang ni siapa yang sharing, okey. Contoh pada sebelum ni dia dah dapat 8% untuk MEV kan, tapi dekat sini anda punya team, okey, anda punya team beli juga dekat sini, join juga board ni, anda dapat 10%. Nampak tu? Rujukan langsung, dia tulis tu kan, rujukan langsung tu maksud dia direct sponsor
Kalau sebelum ni 8% dekat sana MEV kan, dah dapat dah kan. Tapi dekat sini anda dapat lagi. Jadi anda kena terangkan betul-betul. Itu sebabnya saya jelaskan betul-betul malam ni. Bagi terang, jelas lagi bersuluh pada malam ni. 459 mata memandang. Saya doakan semoga sama-sama kita dipermudahkan urusan dan kita betul-betul buat profit dekat sini. Amin. Okey. Lepas tu lapisan kedua maksudnya level 2 lah akan dapat 2%. Okey, level 3 akan dapat 1%. Okey, sebelum ni 821 kan, tapi dekat sini 1021. Okey, jelas Okey, tolong chat apa ni sikit apa ni. Kalau jelas. Okey. Okey, lepas tu boleh nampak ni jadual pulang modal berperingkat 6 minggu. Okey, ini pun saya dah jelaskan tadi pada slide sebelum ni. Tak apa, saya ulang biar kita faham sebab produk baru saya nak anda tak tersilap bila jelaskan, tapi tak ada masalah. Bila anda punya sahabat yang berminat yang dah join, pastikan dia join dalam grup Telegram besar kita. Kalau sebelum ni sesi webinar sebelum ni saya dah bagi tahu diorang ni ada dalam 700 lebih je sebelum ni kan. Tapi bila selesai je saya bagi tahu sesi webinar dah mula ramai faham, ramai yang ni dia suruh masuk join. Sebabnya apa? WhatsApp memang ada polisi dia ada term and condition dia yang tersendiri. Itu sebabnya WhatsApp ni dia sensitif sebenarnya. Anda janganlah spam-spam yang pelik-pelik apa semua, janganlah kalau anda tak nak ambil risiko. Okey, faham Okey, jelas? Okey, jadi joinlah grup Telegram. Kita dah memang sediakan, company dah sediakan grup Telegram, join grup Telegram. Okey. Lepas tu dekat sini untuk jadual pulang modal berperingkat ni sama juga. Minggu pertama sampai minggu ketiga tu 5% tadi tu kan. Okey, lepas tu minggu keempat okey 10%, okey minggu kelima 25% dan minggu terakhir minggu keenam kita dapat 50%. Habis dah, modal pun dah pulang, anggaran tempoh 42 ke 45 hari. Lepas tu okey, dapat pun kita terus untung profit tu. Okey, jelas Habis. Okey, selesai. Admin, boleh ni tak next slide. Okey, modal besar. Okey, tak apa. Kalau yang ingat modal besar, dia rasa dia tak mampu, tak apa. Saya pun tak mampu. Tapi saya ada misi saya kumpul. Itu saja, kumpul sedikit-sedikit, tengok macam mana kalau anda dah faham betul-betul, insya-Allah. Okey, kita teruskan. Jangan ni, bagi saya dah cakap dah, modal ni anda nak pergi meniaga kat luar pun, anda meniaga pasar malam pun semua kena modal. Tak ada pun yang tak pakai modal. Tuan-tuan, nak masuk tandas pun sekarang modal tuan-tuan. Itu je. Tak ada dah tandas free-free ni kat luar, tak ada. Itu je. Okey, terang jelas Okey. Bandingkan pakej pelaburan Synergetic Okey, MEV yang pakej sebelum ni masih ada dan masih valid, tetap berjalan dan memang setiap hari pun anda dah withdraw pun dan income dia pun cuma Isnin sampai Jumaat. Sabtu Ahad boot tak jalan, boot rehat. Itu yang ada yang buka-buka, tuan kenapa ni ada dia scroll ke bawah nampak under maintenance kan. Dia dah panik dah. Dah panik dah ni. Kenapa maintenance ni tuan? Aduh hai, dah ni dah panik dah. Kan dah dibagi tahu awal-awal untuk MEV Isnin sehingga Jumaat saja. Sabtu Ahad tak ada profit. Bila anda dah dapat je profit dari Jumaat tu 12 1 minit tu, dah dapat je profit, dah tak adalah dah. Itu je. Tunggulah pula hari Ahad malam Isnin tu, dah masuk hari Isnin tu baru dapat balik. Okey, jelas Okey. Lepas tu sekarang ni kita nak buat perbezaan MEV dan Automatic Arbitrage. Bandingkan pakej pelaburan Synergetic. Okey. Pakej MEV, teknologi MEV, keuntungan harian 5 ke 7%, modal 100% modal dipulangkan selepas 90 hari. Okey, memang senang cakap modal lock lah, tapi yang penting hari-hari withdraw. Ada je RM10.30, anda select je auto payout tu, dah masuk. Pukul 2-3 pagi masuk, besok pagi buka je internet, ting masuk dah, bunyi dah. Okey, simple. Okey, yang penting profit kita tu, profit tu kita withdraw. Itu saja. Pakej maksimum dia RM1,500. Kapasiti tanpa had. Anda boleh beli. Kalau sebelum ni saya pernah maklumkan 3 kali saja kan, tapi sekarang ni tak ada dah. Siapa yang dah mula faham, sebabnya sebenarnya syarikat nak bagi anda faham sebenarnya. Anda faham plan ni terpulang kepada anda. Anda nak ambil tak nak, kita tinggalkan. Saya pun sama juga. Tim saya dulu pun saya cakap jom mula terus, tak payah banyak pun. Berapa yang mampu, yang penting faham dulu sistem. Apa platform kita nak join ni, satu je. Kena ingat kalau saya ni ada 3 sebenarnya. 3 perkara yang betul-betul ni. Paling penting dalam satu platform tu kena ada 3 perkara ni. Dia punya plan sehat dan logik akal yang pertama. Lepas tu yang kedua dia withdraw lancar. Lepas tu yang ketiga dia dia punya sistem tu. Maksud saya dia punya platform tu tak ada lag, buka-buka lag. Kita tak nak macam tu. Kita nak memang setakat ni saya dah pantau memang tak ada. Ada sekali je maintenance. Ni buka-buka form 404. Demam. Tuan apa dah jadi ni tuan form 404. Company dah blah ke apa kan? Tak ada. Kat sini insya-Allah
Saya dah bagi tahu dengan Pak Aimin dah, kalau sekiranya ada apa-apa nak perlu diupdate untuk bahagian IT ke, nak update apa-apa ke, info-info terkini ke, tolonglah notification dekat situ. Dan memang ada sekali hari tu admin dah siap-siap dah, notification awal dah telah dibagi tahu. Itu pun sekejap je, tak lama pun. Okey, tapi macam update macam saya punya ni, saya punya iklan saya kan, apa semua kan, okey je, tak ada masalah pun. Dia tak ada nak perlu update dah pun. Nampak tak? Itu je. Sebab boleh nampak enjin itu. Enjin dalam tu saya cakap, anda yang baru register, yang belum register dulu, tengok enjin dalam tu. Kita kena tengok enjin tu. Tu saya cakap tu, tiga mana-mana platform yang anda nak join, anda kena tengok tu tiga tu. Yang penting withdraw tu yang paling penting, betul tak? Kita join lah macam mana sekalipun. Tapi kalau withdraw tu tak lancar, 24 jam lama nak tunggu tu, tempoh bertenang tu. Ini withdraw dia setakat ni memang 2-3 jam pun tak sampai, kadang-kadang masuk dah. Yang penting pukul 1, pukul 12 1 minit dia bayar profit, pukul 1 dia start proses profit, pukul 2, pukul 3. Pagi kita buka internet tu, tengok telefon tu, tengok dah senyum dah, masuk dah duit. Dan yang banyak profit tu, dah mula dah tu. Nak kerja ke tak nak kerja? Kan nak ambil MC dia dah mula dah kan. Tapi kerja hakiki tetap diteruskan. Yang ini kita buat profit sampingan. Okey, faham terang dan jelas Ada satu amount jangan diletakkan setempat. Pecah-pecahkan. Itu cara saya. Itu sebabnya saya kripto, emas, lepas tu yang 3 ni synergetic. Tapi yang saya faham betul-betul sekarang ni synergetic ni, sebab itulah saya semangat. Sebabnya apa? Ini paling cepat. Sebab sekarang ni emas pun jatuh, tengah jatuh sekarang ni. Yang beli okey lah, tapi anda nak hold berapa lama? Fikir balik, anda nak kena hold berapa lama? Agak-agak anda boleh tahu tak bila dia nak naik lagi? Sama juga kripto pun. Dengan pasaran market sekarang ni yang tak menentu sekarang ni, anda boleh nampak banyak sekarang ni yang jatuh. Sama juga BTC kan, anda tengok. Siapa yang kaki-kaki kripto saya tahulah. Saya tak nak cakap lebih-lebih sebabnya apa? Dalam ni pun ada cikgu saya pun tengok saya ni, okey. Jadi boleh dia sendiri, tengok sendiri. Jadi ambillah peluang yang cepat dulu sekarang ni. Lepas tu okey, selesai bab tu Untuk kapasiti tambahan, okey, package MEV direka untuk pulangan harian yang stabil. Okey. Jadi hari-hari kita boleh ada duit poket orang cakap, nak pergi kerja, nak isi minyak, yang mana smoke tu nak beli smoke ke apa kan. Hari Sabtu Ahad nak bawa anak jalan-jalan pun apa pun. Okey, non-stop betul. Terima kasih. Tab 1, profit non-stop betul. Okey, sekarang ni package atomic arbitrage, teknologi MEV tambah plus tu. Nampak? Plus atomic arbitrage. Dia dah 2 in 1. Dia dah bergabung tau. Sebab itu dia boleh bagi keuntungan harian 10 hingga 12%. 100% modal dipulangkan secara berperingkat setiap minggu. Ada berapa minggu? Cuba cek. Saya dah berbual mula saya tadi cakap dah kan. Ada berapa kali dia akan ni pulangkan modal kita dalam masa berapa lama? Ada berapa? Siapa nak nampak tak? Betul. Terima kasih Tuan Abdul Qayyum. Saya doakan semoga anda, Tuan Jokok lagi. Okey, saya doakan semoga anda faham lebih daripada saya dan anda berjaya lebih daripada saya. Amin. Okey, sebab anda alert. Sebab suara saya ni memang saya dah habis all out dah ni supaya anda dapat faham betul-betul benda ni. Okey. Keuntungan 10 ke 12% Okey, boleh nampak dekat situ. Lepas tu modal dipulangkan secara berperingkat setiap minggu, profit setiap hari termasuk ujung minggu. Dan cuti umum non-stop tuan-tuan, 365 hari setahun terus jalan terus, tak ada dah ni dah. Faham tak? Tak ada nak Sabtu Ahad nak rehat ke apa, tak ada. Jalan terus. Okey, jumlah pelaburan fleksibel. Okey, boleh nampak kapasiti kolam terhad. Okey, jelas Okey, tengok dekat nota dekat bawah tu, package atomic arbitrage menggabungkan teknologi MEV dan atomic arbitrage untuk menawarkan prestasi yang lebih tinggi, pembayaran yang lebih kerap serta peluang pendapatan yang lebih baik. Okey. Faham Okey itu sebabnya admin tu kuning tu. Sebabnya supaya kita alert dekat situ. Okey. Faham Okey, jelas. Okey, ikut persen. Okey, betul. Tengok. Sebab itu dia dah 2 in 1. Inilah produk kita terbaru. Nampaklah company ni dia nak pergi ke depan tu. Ke hala tuju ke depan tu. Nampak tak? Itu je. Yang penting dia kena sihat dan logik akal. Bab legalitas dan transparansi itulah penting untuk sesuatu platform ni. Lepas tu community yang sihat pun penting. Kalau baguslah macam mana ekosistem pun, tapi withdraw pun lambat 24 jam. Lepas tu nak withdraw minimum RM50. Demam lah tuan-tuan. Ini kat sini tuan-tuan, tak ada lagi saya jumpa platform setakat ni yang boleh withdraw RM10 30 sen tuan-tuan. Kenapa? Ada yang tanya saya, Tuan kenapa RM10 30 sen tuan? Sebab apa? Withdraw dia cuma charge 3% je. Tempat-tempat lain, platform lain 5% ataupun 10%. Nampak tak? Tapi dekat sini
3% saja. Itu sebabnya RM10 3%, dia akan tolak 30 sen, akan masuk dekat kita bersih RM10. Itulah dia minimum dia. Kita select auto payout tu dia keluar terus RM10 30%. Okey, jelas itu basic. Semua saya imbas balik. Takut ada yang tak faham kan. Okey. Jelas? Okey. Dah selesai. Tab 1 profit non-stop. Okey, Amin boleh teruskan. Next slide. Sabar pukul 12 nanti. Betul. Sabar. Apa saya suka apa? Sabar. Tenang. Gitu. Betul. Okey. Kalau dah keluar macam ni, faham lah. Siapa? Sekarang ni ada 475 mata memandang. Okey. Buka kamera, mari kita selfie beramai-ramai dengan satu niat, satu hati, yang jauh kasih dekat, yang dekat kasih rapat. Mari kita bergambar beramai-ramai dan insya-Allah saya doakan yang buka kamera pada malam ini 474 mata memandang sekarang ni, doakan anda semua berjaya. Bersama-sama kita take one profit non-stop. Okey. Okey, selesai. Ready Amin masing-masing boleh buka kamera cepat. Ada banyak ni, 476 ni saya rasa kalau satu sesi ni kalau 10, berapa kali admin nak screenshot ni Amin? Yang penting clear kan tu, 475 mata memandang tu bersama dengan barisan-barisan ni. Okey, buka cepat. Okey, ready? Okey, dengar saya ulang pada sesi webinar yang lepas, takut ada yang tak masuk. Buat begini, tangan satu, letak di hati anda di sini. Letak di betul-betul hati. Sebab apa? Kita tap one ni jari kita ni. Apa pun yang ni sebenarnya jari ni jahat sebenarnya. Jari ni jahat sebab apa? Jari punca segala-galanya. Dekat pun kita pun dia lah ni. Sebabnya apa? Tu sebab saya suka apa? Rajinlah membidikkan jari jemari anda. Begitu. Ada yang cakap saya macam DJ kan? Memang saya ni pun. Okey. Letak tangan di hati anda. Boleh nampak Okey. Jari letak tangan di hati anda. Okey. Lepas tu niat. Saya diam sekejap. Okey, saya diam dalam 3 second. Niat. Niat ikutlah nama masing-masing. Tujuan saya ni untuk apa? Untuk isteri saya, untuk saya jana profit, untuk membangkitkan ekonomi ahli keluarga saya dan ekonomi sejagat. Sejagat tu maksud dia keseluruhan. Tak kira agama, bangsa dan tanah air. Semua kita satu Malaysia ni sama je. Kita berkongsi peluang kepada sahabat-sahabat kita. Sama-sama kita. Okey. Tab 1. Buka kamera. Okey, boleh buka kamera. Letak dekat hati ni. Tab 1. Profit non-stop. Tab 1. Okey, buka kamera. Siapa yang belum buka lagi? Cepat. Jumpa tak dekat mana nak buka kamera? Ada yang angkat tangan dan gitu? Okey, cepat. Saya doakan yang 477 mata memandang pada malam ni memang luar biasa. Saya pun tak pernah lagi hadiri dalam sesi yang macam ni. Betul-betul dah macam dah macam satu sesi yang memang wow lah bagi saya. Memang superb lah. Tak sangka sangat-sangat. Okey, buka kamera tuan-tuan. Okey, admin boleh select admin buka kamera. Ramai lagi ni tak buka kamera. Jumpa tak dekat mana nak buka kamera ni? Jumpa tak dekat mana nak buka kamera? Okey, admin boleh, tak apa. Kalau yang tak nak buka kamera tak apa. Okey, yang buka kamera kalau anda nak ni, saya doakan sebenarnya yang buka kamera ni maknanya dia memang orang yang betul-betul yang ada niat sebenarnya, yang ada ni. Sebab saya pun saya tunjukkan muka saya ni tuan-tuan puan-puan. Sebab apa? Sebabnya saya ni bukannya orang cakap bukannya pandai sangat pun. Tapi kenapa? Sebabnya saya nak berkongsi kepada anda ni. Jadi saya tunjukkan muka saya ni sedangkan saya buka bentangkan slide tadi pun boleh je saya nak tutup. Saya boleh sambil-sambil tu saya santai-santai kan. Tapi kenapa? Saya sebab semangat. Sebab kita kena ada satu ciri dalam hati kita, kena tanam betul-betul. Kalau kita betul-betul nak berjaya, kita kena berani menonjolkan diri. Jangan berselindung di sebalik tabir. Ni, tabir belakang ni. Nampak ni? Jangan berselindung. Kita tak nak. Kita kena gentle. Tunjukkan muka kita. Barulah orang yakin. Orang tahu, leader aku betul lah. Leader aku masuk dalam malam ni, dia buka kamera. Betul. Ini tengok gambar nama leader. Muka pun tak ada. Macam mana nak leader kan? Itu je, simple je. Okey. Cepat. Masa dah amat mencemburi dah ni. Dah pukul 22.01. 1 minit dah ni. Okey, buka kamera. 1. Okey, Min. Ready, Min? Profit non-stop. Betul. Take one. Profit non-stop. Okey, boleh dengar suara saya? Hilang lagi. Nampak tu? Memang kita dalam macam lah dia punya antara cabaran dia. Itu normal. Alah, bisa, tegal, biasa. Yang penting anda dapat dengar suara saya. Itu dah memadai. Sekejap. Yang jauh, masih
kasih dekat, yang dekat masih kasih rapat. Itu je. Okey, 469 lagi masih stay. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap anda dengar suara saya. Okey. Dengar dah. Okey, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Yang penting apa ni, anda stay tune. Sebab apa? Di sesi akhir. Rakaman pun dah ada balik. Okey. Nanti pandai-pandailah admin pergi edit kan. Okey. Suara sekat-sekat. Okey, betul ke? Tak. Mana-mana yang suara saya sini clear. Line saya elok, cantik. Okey, jadi kalau yang ada dekat dah punya internet. Okey? Okey? Admin dah ni dah. Saya dah buka dah ni. Dah tak keluar lagi ke saya punya ni? Okey, boleh dengar suara saya boleh dengar. Okey, alhamdulillah. Sambungkan semula walaupun tapi kata okey, boleh buka lagi kamera. Kalau siapa nak bergambar lagi cepat. Ambillah peluang ni. Saya kalau siapa yang Kota Kinabalu Sabah ni, kalau nak jumpa ada tim anda, kalau nak ni boleh. InsyaAllah saya ni kena atur betul-betul dengan saya. Nombor telefon saya rasa anda dah tahu dah. Saya ada dalam grup Telegram yang pagi-pagi selalu tu yang ada hantar video withdraw ke apa ke semua tu, saya lah tu. Okey. Boleh dengar suara saya terang dah jelas Okey, admin tengah ni tengah screenshot ambil gambar lagi tu. Okey. Siapa yang tak jelas nanti insya-Allah ada sekejap lah dalam 5 ke 10 minit macam tu kita akan ada sesi untuk soal jawab. Okey. Tapi kalau bagi saya anda tengok slide nanti admin akan sharekan juga slide tu dalam grup nanti. Lepas tu anda buka, anda cuba ingat balik apa yang saya ni. Lepas tu ada juga untuk sesi recording pun ada nanti. Boleh dengar juga balik semula. Okey, yang tak faham juga nanti screenshot. Yang penting itu je. Saya bagi tahu pukul 12.01 malam ni automatik lah produk terbaru kita ni Arbitrage ni akan on terus. Itu saja. Yang sempat ambil yang apa ni yang ada rezeki dia insya-Allah itu saja. Jangan tunggulah dah. Hidup sinergetik. Betul. Tab 1 profit non-stop. Terima kasih. Okey, apa ni dah selesai ada juga sahabat saya, ramai lah yang kenal saya, cikgu saya yang ada dalam ni, yang paling saya ni tak sangka ni. Terima kasih cikgu kerana sudah hadir. Anak buah jemput cikgu ni bukan sebab apa, sebab so tengok peluang kat sini cikgu. Okey. Apa ni, cikgu kripto saya. Cikgu kripto saya ni, yang ni. Okey. Dah selesai admin Banyak tu admin screenshot tu, nampak? 467 mata mandang. Saya doakan semoga kita sama-sama jana profit, semoga disihatkan tubuh badan dan diluaskan rezeki. Bukan dimurahkan murah tak nak. Kita nak diluaskan rezeki yang bermanfaat, yang dapat bagi kepada sahabat-sahabat kita. Okey, untuk saya nak ni, saya tunggu sekejap. Okey, macam mana nak claim? Sekejap. Sabar, stay tune. Yang jauh kasih dekat, yang dekat kasih rapat. Saya harap ada dengar suara saya. Masih dengar lagi Okey. Hari ini hari ramai, betul. Sangat-sangat ramai. Itu sebabnya jadi macam ni kan. Tak sangka pun sambutan sesi saya pada sesi webinar pertama dan tu jadi ramai sangat yang ni sebenarnya. Ramai sangat yang dah mula nak betul-betul mendalami, nak membahas pada nama pun pelik saya cuba anda Google masuk sebenarnya. Memang daripada sejak azali sebenarnya saya dan memang hari ini ada ramai, so ada sikit lag. Betul. Anda punya ni pun macam mana pun kita ni tak cantik bab internet apa normal biasa. Alah bisa tergesa. Yang jauh kasih dekat, yang dekat kasih rapat. Okey. Tab 1 profit non-stop. Okey, cepat. Boleh lagi. Apa ni, boleh buka kamera? Siapa yang nak buka kamera? Saya doakan yang buka kamera insya-Allah. Masih lagi ada yang saya tengok yang disambungkan pun ada. Suara saya yang penting. Yang penting suara saya anda dengar, itu dah cukup. Sebabnya perkongsian ni dah mula nak ni dah ni. Saya tengok ni dah mula ni. Ada 400. Ada lagi yang masih disambung lagi tu. Video ini dijeda kerana ni nampak ni. Ada lagi yang tak ni. Yang penting anda dengar Tolong tap. Tolong tap. Kalau anda yang ni dengar suara saya, alhamdulillah. Boleh nampak Okey. Dah selesai ke tadi? Tak screenshot tadi semua sekali. Yang penting nampak apa ni 450 lagi masih ada lagi, nampak? Yang lain-lain semuanya sekarang ni masih apa ni cuba masuk balik tu. Okey.
Tak apa, tak apa. Biasa kan kita dalam menuntut ilmu ni mana orang yang menuntut ilmu pun bukannya bukannya terus dapat macam tu je. Dia memang ada pancaroba dia tu. Kan? Memang itu biasa. Okey, yang penting apa yang saya sampaikan pada malam ni anda dapat, saya dah rasa sangat-sangat dah. Sebab saya dah berkongsi dah apa yang ilmu saya ada, saya dapat sampaikan kepada anda dan daripada anda lah untuk menilai dan daripada anda lah untuk menggrab laju-laju, yang jauh kasih dekat, yang dekat kasih rapat, jauhi perbezaan, bentuk persamaan. Okey. Okey, dah selesai Amir Boleh selesai apa ni? Tadi ada berapa total? Alhamdulillah masih ada 451 mata memandang. Alhamdulillah. Syukur. Saya harap anda mendengar ni. Siapa yang masuk live malam ni dia memang akan rasa aura yang lain sebenarnya. Saya tak tahulah sebab saya sendiri pun memang ada rasa memang gementar sebenarnya pun ada sebab tak sangka sampai 452 mata memandang. Saya target sebenarnya dalam 100 lebih macam tu lah, lebih-lebih sikit. Tapi itu sebenarnya momentum kita punya tim ni dah mula nak memahami apa dia yang ada pada ni synergetic ni. Nampak ni lambang synergetic ni, lambang ni sebenarnya anda boleh search kat Google. Lepas tu tulisan ni maksud synergetic ni, okey, yang ini nama saya lah. Okey, nama saya Azli, okey. Okey, yang ini yang mahal ni sebenarnya lambang kita ni. Okey. Selesai Amin Dengar suara. Alhamdulillah, syukur. Okey, terbaik. Okey, dah selesai dah sesi bergambar tadi. Admin sempat ada admin, tolong jap admin, spam jap. Apa ni, WhatsApp group. Okey. Dengar lagi satu WhatsApp group. Okey, itu link ada admin dah bagi. Okey, lepas tu WhatsApp untuk apa sebenarnya dia tak payah pun lihat kat sini. Bila anda dah daftar tu, anda pergi dekat dah login, anda scroll, anda nampak kat situ. Dia dah ada dah. Anda klik situ saja dia terus bawa kepada grup Telegram. Dan anda klik pula pada grup WhatsApp tu dibawa terus kepada grup WhatsApp. Boleh juga kalau yang nak join daripada sini kan takut dia terkeluar pula. Kan? Ada 452 mata memandang lagi. Alhamdulillah. Terima kasih. Dah habis dah pun. Ganjaran eksklusif webinar. 452 mata memandang pada malam ini. Tahniah, anda berjaya mendapat diskaun voucher RM100 untuk mana-mana package Atomic Arbitrage yang akan mula beroperasi secara apa? Secara ni lah pukul 1 lah. Pukul 12 1 minit malam ni. Tukar je hari bulan, anda login, lepas tu pergi dekat investor, anda scroll sampai ke bawah, anda boleh nampak dah tu. Package terbaru yang ni. Anda boleh tengok lah apa yang saya cakapkan tadi. Ada berapa tadi tu saya cakap tadi. Pro 1. Lepas tu apa? Pro Max. Pro Max. Ada 3 tadi kan? Okey, itu saja. Anda boleh nampak dalam tu. Boleh ni tengok kat situ dah. Okey? Lepas tu screenshot. Yang pakai telefon screenshot kod promo ni. Arbitrage 100 ni. Nanti disuruh masukkan nanti tu kat situ. Okey. Ingat tebus sebelum 11.59 minit malam 11 Ogos. Bermakna Selasa 11.59 minit malam habis dah. Ini voucher 100 ni tak ada dah. Tak ada dah Okey, faham Terang jelas Okey. Dah selesai. Okey, baca dekat bawah tu pula. Okey. Term and condition dia, term dan syarat. Setiap pengguna hanya boleh menggunakan satu kod promosi voucher saja, satu kali je. Okey? Anda mula dengan package apa pun sekali saja. Sebab apa? Lagipun dia tak lama, 24 jam je. Memang tak tunggu dah. Yang ragumu rugimu. Yang tertinggal memang tak dapat dah. Tu je, habis. Habis dia tamat 11.59 minit malam memang tak ada dah. Sah untuk semua package. Termasuklah tu Pro 1, Pro ni ada 3 tadi kan? Okey, sama. Tertaluk kepada tema dan syarat. Syarat dia itulah, inilah kod promo tu. Anda ambil kod promo tu. Screenshot tu saya cakap tadi, screenshot yang mana pakai telefon. Yang pakai laptop tak apa, dia ambil gambar pakai telefon macam tu. Okey. Okey, selesai. Lagi bersambung lah pula, keluar lagi. Okey, tak apa, boleh dengar suara saya. Yang penting boleh dengar suara saya. Memang masalah ni lah. Boleh nampak Saya, siapa yang tak ada ni sebenarnya? Masih ada lagi, 400 lebih. Okey, terbaik.
Okey, apa ni sambil-sambil tu? Saya buka dah selesai dah ni. Anda dah faham semua dah ni. Anda pergi dekat bahagian ni. Bahagian chat. Ada sesi ni. Sebelum saya mengakhiri, saya buka lebih kurang dalam sekarang dah 22:16. 10:16 minit malam. Okey. Sampai 10:30 insyaAllah kita akan tamatkan pada sesi perkongsian malam ni. Okey, boleh nampak Boleh apa ni Boleh apa ni spam apa ni tengok chat dulu dekat sini. Dengar lagi suara saya. Jelas untuk bak voucher jelas boleh type lagi. Oh, masih ada lagi kat luar tu lah. Ni cuba masuk balik 15 orang saya tengok tu. Okey. Betul. 429 orang yang masih ada dalam ni. Okey, jelas. Okey, jelas. Baik, terbaik tuan, terbaik. Jelas dengar lagi suara saya kan? Muka saya nampak lagi Okey. Okey, boleh chat, boleh chat. Okey, boleh nampak lagi Boleh dengar tak suara saya? Tolong type di apa ni? Ruangan komen tu. Okey, boleh dengar lagi Boleh nampak muka saya? Boleh nampak ni lagi? Okey, 417 lagi mata memandang. Nampak Tolong type sekejap apa ni? Admin boleh ni tak? Boleh nampak tak? Saya punya ni. Saya punya suara. Lepas tu saya punya muka saya boleh nampak lagi ke? Tolong apa ni chat, apa ni type sekejap. Betul, betul. Ya, claim dengan admin sendiri betul. Terima kasih admin Leo. Betul, betul, betul. 100 tu untuk yang join plan arbitration saja ke? Betul. Yang plan terbaru lah. Yang plan yang lama kan dah diperkenalkan. MEV kan masih ada lagi RM50. Kalau dulu kan 100. MEV tetap lagi RM50 tu masih ada. Untuk ni saja newbie. Untuk newbie. Masih ada lagi 50. Sebab apa? Sebabnya dia sebenarnya apa ni? Dengar suara saya dengar tak ni? Kalau ni dengar saya takut saya cakap seorang-seorang je. Takut anda tak dengar. Kalau dengar, type dengar. Kalau tak dengar, type tak dengar. Tak dengar memang tak dengar lah nak type macam mana kan. Admin, boleh dengar tak suara saya? Ada 410 lagi mata memandang. Nampak tu? Boleh kekal lagi. Boleh ni. Saya pun heran juga tu. Walaupun kita banyak pancaroba pada malam ni kan. Dia punya tapi tetap stay tune juga. Terima kasih. Saya doakan semoga sama-sama kita berjaya dekat Synergetic. Okey. Okey, dah ni ke? Nak tanya yang arbitrage tu profit harian dia setiap pukul 12 masuk wallet kita ke atau kena tunggu 6 minggu bagi yang semua? Ya tak. Profit tu kan saya dah cakap dah. Profit tu dia akan kumpul dalam satu kolam, dia akan pump balik untuk jana profit lagi yang besar lagi. Faham tak maksud saya? Kita tak dapat. Dah habis 6 minggu modal kita tu, dah dapat modal. Sama kan sebelum ni kan dah ada trial 3 hari tu. Dengar tak suara saya ni? Cuba type jap. Apa ni? Tuan Kelvin yang tanya tadi Apa ni? Cuba type. Dengar tak suara saya? Cuba tak admin. Dengar tak suara saya? Saya takut saya ni. Saya tengok dekat sini macam lag lah ni. Lain saya okey. Cuma dekat sini, dekat skrin ni. Boleh dengar tak? Admin boleh ni tak? Boleh type tak? Boleh type tak ni? Saya takut ada yang tak dengar ni.
Dengar tak ni? Okey, tes. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Assalamualaikum dan selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terima kasih kepada 308 mata memandang yang masih lagi stay tune. Okey, terang jelas dengar Okey, kenapa tak on mic pada angkat tangan tu bergilir-gilir. Okey. Betul. Apa ni? Tanya spam. Tap pada ruangan komen sekiranya ada sebarang kemuskilan, sebarang persoalan. Okey. Boleh nampak lagi Okey, boleh nampak lagi saya punya ni Okey, tak apa. Sahabat-sahabat kita yang kat luar tu masih lagi tu. 17 orang lagi tu. Masih saya tengok tu. Masih ada lagi tu. Masih cuba nak masuk lagi. Dengar suara saya. Tolong chat tap dekat ni ruangan chat. Kalau dengar tak dengar cakap apa memang tak kalau tak dengar. Dengar. Okey, terbaik dengar. Okey. Kalau yang kalau kata tak dengar ada ada lagi 299, 98. Mula masuk lagi tu. Masuk lagi, naik balik lagi. Nampak? Memang luar biasa. Memang saya tak pernah kendalikan terlampau ramai macam ni. Itu yang jadi macam ni. Mungkin apa ni, akan datang insyaAllah. Saya minta maaf daripada pihak admin. Saya minta maaf. Mungkin ada kesilapan teknikal. Admin pun tak sangka yang sambutan betul-betul menggalakkan malam ni. Okey? Apa-apa pun yang terbaik tu datang dia daripada Allah Ta'ala. Yang buruk, yang lemah, yang hina tu saya minta maaf banyak-banyak. Datang dia daripada kelemahan diri saya sendiri. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, putus suara. Okey, tapi line saya kat sini okey. Tak ada masalah pun. Okey, nak tanya arbitrage tu, profit harian dia. Okey, dengar suara saya. Yang penting dengar suara dulu. Kalau dengar suara saya sedap cakap. Saya takut saya cakap seorang-seorang. Anda tak dengar suara saya. Tolong type apa sekejap. Kalau dengar, cakap dengar. Voice breaking. Kenapa voice breaking Sebab robot ke? Saya bukan robot. Jelas tak suara saya? Putus-putus suara. Macam mana boleh putus-putus ni? Elok je saya kat sini. Dengar. Okey, terbaik. Dengar. 10.26. Okey. Terbaik. Okey. Mana tadi soalan tadi cuba ni sekejap. Dah banyak sangat cakap dengar pula dah. Okey, profit tu tadi kan dia kumpul balik. Plan dia tu dia akan bayar kita punya modal dulu. Sama dia itu dia dapat modal sepatutnya 10% tapi dia bagi dah 30%. Okey, lepas tu hari kedua dapat 10%, hari ketiga dah tamat, betul. Hari ketiga dah tamat, dapat lagi baki 60%. Jadi kita dapat dah modal 100%, terus masuk sekali tu. 12 1 minit tu terus masuk sekali dengan profit. Sama juga dekat sini nanti. Ada 6 minggu kan. 6 minggu tu nanti, lepas tu dia sekali. Dah bayar semua sekali. 5 tu. Lepas tu dibayar berapa 25. Lepas tu ni sampailah yang last sekali tu dibayar 50 tu kan. Okey, lepas tu terus dapat malam tu. 12 1 minit malam tu dapat yang last punya anda punya capital tu. Capital maksudnya modal lah. Okey, modal anda yang last tu dan terus masuk sekali dengan kita punya keuntungan. Faham Okey, jelas tak? Okey, kalau jelas, type jelas. Tak jelas, saya akan ulang sampai jelas. Tak ada masalah. Sekat-sekat, apa yang sekat-sekat tu? Ringkasan. Apa ringkasan? Jelas. Okey, terbaik. Okey, terima kasih. Tuan Kelvin Best. Terima kasih. Okey. Selesai. Jelas, terima kasih. Modal. Okey, modal boleh tengok. Kan saya dah ulang tadi dah modal. Anda tengok dulu nanti plan. Kalau anda tak faham juga, jangan malu, jangan segan. Tanya je dalam grup. Tak ada masalah. Admin kita 24 jam. Dia membantu. Saya sendiri pun sebabnya saya boleh kehadapan dengan Synergetic ni. Sebabkan saya punya admin lah. Sebabnya saya ada dalam grup VIP WhatsApp yang sebelum ni, admin Louis. Dia sampai masa tu, saya join kan bulan 6, World Cup kan. Saya tanya dia sampai pukul 3-4 pagi, dia jawab lagi. Saya kacau dia nak tengok bola tu, saya kacau dia. Sebab itu saya boleh ke tengah, ke hadapan, saya minat. Sebabnya apa? Ini kalau kita tanya admin pun, kadang-kadang jawab, kadang-kadang tak jawab. Dah tanya leader kita tak jawab. So tanya admin tanya pula dalam grup tak jawab. Susah macam tu. Macam mana nak pergi jauh kan? Tapi bila dekat Synergetic ni, anda tanya, admin akan laju jawab. Itu yang terbaik dia. Baru kita ada semangat. Kita tanya, jawab.
sampai kita faham. Dia tunjukkan siap kadang-kadang. Kadang-kadang saya suka buat video lagi. Saya tunjukkan dalam grup macam mana cara withdraw, cara nak invest macam mana, nak guna USDT macam mana, step by step dia tu. Sampailah daripada anda zero to hero. Okay. Perempuan heroin. Okay. Jelas. Oh, okey. Untuk global, dengar betul-betul saya cakap untuk global kita gunakan USDT. Okey? Kalau ataupun guna touch and go. Touch and go semua boleh guna. Bukannya hanya untuk ni saja, Malaysia saja touch and go Pergi Thailand boleh guna touch and go. Betul. Itu saja, simple. Kita punya ni sebabnya saya berminat satulah dekat Synergetic ni sebab dia ada USDT. USDT tu dia global tau. Di mana-mana boleh pergi. Itu sebabnya. Cuma beza dia turun dan naik. Sedikit turun, sedikit naik. Normal. Dia senang cakap dia ada stable coin. Itu kalau USDT. Cikgu saya tahulah tu, dia ada dalam ni. Ringkasan untuk semua nak tanya invest dalam blockchain kan? Betul. Anda boleh nampak tu Solana punya ni. Anda cuba login bahagian home, anda turunkan ke bawah sikit, anda nampak yang bergerak-gerak tu, anda tolak ke kiri, anda klik yang tu, tindakan tu ataupun action tu. Anda nampak tu dia bawa masuk dekat mana. Itulah dia sistem blockchain kita. Okey? Jelas Okey, euro boleh. Okey, euro tak boleh kita guna USDT tuan. Susah kalau euro susah. Kalau mana-mana yang international global, ada tim Indonesia pun untuk penggerak komuniti gunakan USDT. Sama juga. Kita ada TRC20, ada BEP20 ada. Boleh tengok ada tu. Anda select channel dulu. Macam mana saya nak tunjuk kalau ni kejap saya boleh buka sebenarnya. Sekejap saya cuba ni kejap. Sekejap Ni pun saya nak buat ada lagi 2 orang lagi ni yang dah transfer duit kat saya ni. Saya pun risau ni duit orang lama-lama saya simpan. Okey, anda boleh pergi dekat bahagian tu. Siapa yang dah register tu? Anda boleh pergi dekat bahagian lagi tu. Nak tanya invest dalam kripto apa yang fokus apa ni, euro boleh. Euro tak boleh tuan, tak boleh. Euro tak boleh. Okey, anda pergi dekat bahagian more ataupun lagi anda dah login tu, lepas tu anda klik account. Kalau ini pada kaki kripto tapi saya rasa kaki kripto dia dah tahu sangat-sangat dah. Anda tukar mata wang tu. Anda kan ada button auto payout. Nampak tak kalau saya nak tunjuk ni? Auto payout ni kan. Auto payout ni kalau anda tick lah auto payout tu. Okey. Lepas tu ada tukar kata laluan ataupun tukar password Tukar password. Lepas tu ada bahagian untuk ni tukar mata wang. Okey, tukar mata wang tu. Anda klik tu, lepas tu ada dolar Singapura ada untuk USDT. Yang itu tak ada masalah. Itu benda terkecil je. Sebenarnya anda direct dengan admin. Admin akan tunjukkan step by step macam mana nak guna USDT apa semua ni. Lepas tu anda scan. Dia ada keluar barcode nanti kan bila anda klik tu kan. Pandailah anda scan. Siapa yang biasa main USDT dia tahu dah macam mana nak buat. Itu simple. Nak tukar channel ke apa ke senang. Senang je. TRC20 dia biasanya dia tinggi sikit lah gas fee dia. Tapi kalau BEP20 okey. Saya suka guna BEP20. Okey? Mana-mana ST wallet anda lah. Tak kira lah mana-mana anda punya ni. Okey? Jelas Okey, kalau tak ada apa dah insyaAllah kita jumpa pada next sesi pula. Okey? Saya dengan ini saya nak minta diri dulu. Yang baik kalau ada kekurangan dekat mana-mana saya minta maaf banyak-banyak. Okey? Terima kasih yang masih stay dalam ni. Ada 231 mata memandang. Ada separuh juga lagi sepatutnya kita dah habis dah pun. Dah selesai dah pun. Ada yang dah ambil gambar tadi. Lepas tu ada yang dah dapat promo code ni. Ada yang terus invest. Tu nampak? Bunyi dah duit masuk tuan-tuan dan perempuan. Ada orang dah ni dah nampak ni. Bunyi duit masuk. Dengar kan bunyi duit masuk kan? Orang dah ni lah dia dah booking untuk saya. Saya jaga tim saya. Anda leader, anda kena ingat satu je. Anda jagalah tim anda betul-betul supaya tim anda akan ikut anda. Ke mana saja anda pergi. Itu je. Senang je, simple je. Nak jadi leader ni bukan senang tapi kena jaga tim. Guide betul-betul. Rapat-rapat, ketat-ketat tim anda. Saya banyak kali ulang benda ni. Okey. Kod promo nak dapat kat mana? Tu, tengok tu. Kod promo tu ada screenshot guna handphone anda. Terima kasih. Baik, sama-sama tuan. Okey, anda screenshot. Handphone ada kan? Tu kod promo Albitras 100 dalam kurungan tu. Nampak tu? Anda screenshot tu. Nanti PM saya nak pump 1000. Daripada ni. Masuk sesi webinar malam tadi. Okey. Terus ni PM admin akan bekerja keras malam ni.
PM. Tapi yang dalam grup Telegram saja boleh buka grup nama Telegram tu, ada 8 ke 9 admin dalam tu, yang itu sahaja anda PM. Selain daripada tu, admin tak akan PM anda. Kena ingat, duit anda, tanggungjawab anda. Okey, terima tu. Jelas Okey, terima kasih. Baik-baik. Sama-sama Puan Sawana, sama-sama MCY 5. Tuan Zhao. Okey, baik. Okey, dengan ini secara rasminya saya mengumumkan lagi lebih kurang sekarang 10.30, 11.30, 12. Dah dalam sejam lebih lagi untuk kita ambil peluang dekat nanti anda boleh tengok dalam masa. Ingat promo kod tu yang penting sekali adalah 11.59 minit malam. Habis dah, besok lagi. Dia 24 jam saja sah laku dia tu Okey. Dan tak ada apa, okey, baik. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk, yang lemah, yang ini tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagi yang beragama Islam, kita ada tadi mulakan dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi husn illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey. Assalamualaikum, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi pada next sesi akan datang. Terima kasih. Okey, Amin, bye-bye. Terima kasih. Saya sama-sama. Alright. Saya kita apa-apa raja-raja dalam grup komuniti. Jangan lupa join. Bye-bye.